Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di saluran YouTube Atuk Ded Studio. Terima kasih kepada yang telah melanggan dan masih setia mengikuti saluran ini. Sokongan para sahabat amat dihargai. Waalaikumsalam Atuk Ded. Rasanya, klip video ini menandakan permulaan perbincangan mengenai topik-topik di dalam program OSH, Obligasi Seruan Habluminanas. Betulkah, Atuk Ded? Ya, klip video ini adalah siri perbincangan pertama untuk program tersebut. Apakah tajuk siri ini, Atuk Ded? Tajuk siri ini ialah siri 1, pengenalan disiplin keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Atuk Ded, apakah objektif pendidikan kursus siri ini? Objektif pembelajaran kursus bagi siri ini adalah untuk membolehkan penonton menangani kekeliruan di antara keselamatan dan kawalan keselamatan atau security, menghuraikan takrifan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, mengenal pasti subdisiplin bagi keselamatan dan kesihatan pekerjaan, menghuraikan objektif dan matlamat disiplin keselamatan dan kesihatan pekerjaan, dan menghuraikan faedah pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang bersistematik dan berkesan. Apakah topik-topik yang dibincangkan, Atuk Ded? Topik-topik yang dibincangkan di dalam siri ini merangkumi pengenalan, takrifan, subdisiplin, objektif dan matlamat, faedah dan ringkasan. Atuk Ded, adakah keselamatan dan kawalan keselamatan atau security disiplin yang sama? Tidak, kedua-duanya tidak sama. Secara harfiah, keselamatan bermaksud keadaan dilindungi dari sebarang bentuk ancaman yang berisiko, menyebabkan kesan mudarat kepada fizikal dan mental manusia. Manakala, kawalan keselamatan atau security merangkumi skop yang lebih luas, termasuk memastikan kesejahteraan manusia dan melindungi harta benda dari sebarang pencerobohan atau tindakan sabotaj yang berisiko mengakibatkan kerosakan, kerugian dan sebagainya. Walaupun terdapat perbezaan dari segi takrifan, namun begitu, kedua-dua disiplin tersebut saling berhubung kait. Tanpa kawalan keselamatan atau security, keselamatan dan kesihatan manusia berisiko terjejas. Atuk Ded, apakah disiplin keselamatan dan kesihatan pekerjaan? Disiplin ini adalah antara disiplin pengurusan yang penting untuk memastikan daya saing, kemampanan dan kejayaan sesebuah organisasi. Ia menggabungkan 3 perkataan utama, iaitu keselamatan, kesihatan dan pekerjaan. Keselamatan berasal dari perkataan akar selamat. Selamat bermaksud suatu keadaan yang bebas dari sebarang bentuk ancaman yang berisiko mendatangkan mudarat kepada fizikal dan mental manusia. Apakah pula maksud kesihatan, Atuk Ded? Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, kesihatan bermaksud keadaan kesejahteraan fizikal, mental dan sosial yang menyeluruh dan bukan semata-mata ketiadaan penyakit atau kelemahan. Bagaimana pula dengan pekerjaan, Atuk Ded? Pekerjaan adalah aktiviti utama di dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan bagi menjana pendapatan untuk kelangsungan hidup. Secara ringkasnya, keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah satu disiplin pengurusan yang melibatkan pelbagai subdisiplin pengurusan dan amalan yang berkaitan dengan keselamatan, kesihatan, kebajikan dan kesejahteraan semasa bekerja. Apakah subdisiplin yang terdapat di dalam disiplin keselamatan dan kesihatan pekerjaan, Atuk Ded? Di antara subdisiplin utama di dalam disiplin keselamatan dan kesihatan pekerjaan ialah perundangan, pengurusan risiko, kejuruteraan keselamatan, pengurusan sumber manusia,
perubatan pekerjaan, toksikologi, ergonomik, higien industri, fisiologi, psikologi, perhubungan industri, dan perhubungan awam. Atuk Did, apakah objektif disiplin keselamatan dan kesihatan pekerjaan? Secara dasarnya, objektif utama disiplin keselamatan dan kesihatan pekerjaan ialah untuk mengenal pasti, menentukan dan melaksanakan langkah proaktif bagi mencegah berlakunya kejadian tidak diingini di tempat kerja. Apakah boleh matlamat utamanya, Atuk Did? Matlamat utamanya adalah untuk melindungi keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja dan mana-mana orang lain, termasuk orang awam yang berisiko akibat dari aktiviti kerja yang dijalankan. Atuk Did, apakah faedah melaksanakan disiplin keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja? Terdapat pelbagai faedah yang boleh diperolehi melalui pelaksanaan disiplin keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. Antaranya ialah membuktikan keprihatinan dan komitmen majidkan, mewujudkan tempat dan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pihak termasuk orang awam, mengelakkan risiko sebarang tindakan perundangan yang tidak sepatutnya, pemegang taruh, terutamanya pekerja rasa dihargai, meningkatkan moral dan komitmen pekerja, meningkatkan kualiti dan produktiviti, meningkatkan reputasi dan imej organisasi, dan meningkatkan daya saing dan daya mampan organisasi serta jaminan pekerjaan untuk pekerja. Apakah yang boleh dirumuskan atau diringkaskan dari perbincangan siri ini, Atuk Did? Keselamatan dan kawalan keselamatan atau security adalah dua disiplin berbeza. Walau bagaimanapun, kedua-duanya berhubung kait. Disiplin keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah disiplin pengurusan yang penting dan kritikal bagi menentukan kejayaan organisasi dan kesejahteraan semua pemegang taruh termasuk orang awam. Ia mengutamakan dan menerapkan prinsip pencegahan berbanding merawat. Semoga perbincangan tadi dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman tentang disiplin keselamatan dan kesihatan pekerjaan dengan lebih jelas. Terima kasih. Semoga kita sentiasa dilindungi, dirahmati dan diberkati. Sehingga berjumpa lagi di siri akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.